Okey, destinasi Bayu pada kali ini adalah di Indra Sabah Tawau. Cantik kan nama kampungnya, dan apa yang anda akan lakukan di sini adalah untuk meninjau aktiviti penangkapan ikan bilik. Dan di Indra Sabah ni berpeluang mengikuti sendiri nelayan tu pergi ke Bagang. Sebab kampung ni terkenal dengan pusat penurunan dan juga pengumpulan ikan bilis. Jadi kalau mau tahu bagaimana ikan bilis ini ditangkap, mari ikutan. Okey, perjalanan ke Bagang tu sebenarnya dibuat pada waktu malam sebab ikan bilis ni akan ditangkap bermula pada jam 6 petang, iaitu Bagang tu akan diturunkan ke laut lah. Lepas tu akan diangkat semula pada keesokan harinya menjelang pagi untuk membolehkan lebih banyak ikan bilis ditangkap tu lah. Dan bila sampai dekat Bagang tu sebenarnya kita nak bukan buat sampan. Kalau buat besar, ini sampan yang panjang dan agak rendah sikit lah. Itu memang pengangkutan utama nelayan dekat Indra Sabah sebenarnya. Dan waktu tu kita pergi sebelah malam, waktu malam. Sekarang ni saya sudah sampai di Bagang, salah seorang nelayan yang ada di sini. Dan Bagang inilah sebenarnya yang merupakan tempat untuk para nelayan di sini untuk menangkap ikan, terutamanya ikan bilis, dan kemudian mereka akan menurunkannya di sini dan membawa ke darat, iaitu di kampung Indra Sabah. Okey, sekarang ni adalah proses menaikkan Bagang. Yang mana Bagang ni akan yang mana orang panggil rambat ataupun jalan ni akan diturunkan ke bawah. Kemudian apabila sampai masanya akan diangkat dan ikan itu akan tersangkut di dalamnya apabila diangkat. Tu nampak. Nelayan di Bagang pada malam ini. Tengoklah macam mana Labdi boleh memberikan hasil yang cukup lumayan. Dan selain daripada bilis, ada juga banyak hasil tangkapan yang lain, termasuklah ikan apa, macam ikan talang, ikan putih, ada satang. Masih fresh lagi ni, tengok. Jadi bagi anda yang tidak pernah nampak ikan bilis yang segar diambil dari laut, beginilah rupa ikan bilis. Lalu kita nampak yang sudah dikopek kan. Yang dikopek tu inilah dia ikan bilis biasa. Kita kena asingkan dulu ikan bilis ni sebab dia bercampur dengan ikan-ikan yang lain. Jadi kita akan buat proses pengasingan, kan Pakcik? Bilis yang dihantar oleh nelayan dari Bagang tu kemudian akan dijemur di atas pelantar ataupun tempat pengeringan bilis yang ada dekat situ juga. Dan yalah, orang kata makin panas matahari makin cepat lah bilis dikering. Inilah dia bot nelayan yang kita tunggu-tunggu. Bot ni baru kembali dari Bagang tau, dan hasil laut yang mereka dapat dari Bagang akan dibawa ke sini. Dan ini merupakan salah satu daripada pusat penelitian untuk ikan bilis, untuk sotong. Dia kira macam stesen basah. Ya, banyak. Sekarang ni ini adalah proses pengeringan ikan bilis ya. Macam ni lah, awal-awal tu dia kena letakkan di
bilis di tempat keringan ni untuk memastikan bilis ini akan kering di bawah matahari yang panas terik.